Hai semua, nama saya Amni. Saya bukanlah Ultraman ataupun Superman. Tapi, saya ada kuasa luar biasa, iaitu kuasa integriti. Ish. Bersepahnya pusat sumber ni. Marisa, mana boleh main game dalam PC ni? Alah, sekejap je. 10 minit. Jangan bagi tahu cikgu. Nanti aku siapkan kerja sekolah kau. Bolehlah. Duit tu tak. Kalau Farish salah guna untuk menipu dalam exam, itu boleh dikira rasuah. Amni, kenapa awak nampak macam risau je? Marisa, kalau saya nampak kawan buat salah, saya kena lapor ke? Atau duduk diam sambil makan keropok je? Amni, Mira sebenar bukan diam dan penakut. Tetapi Mira sebenar yang berani lapor benda yang salah. Kalau sayang kawan, kita kena tegur dengan cara baik. Diam je, tak selesaikan apa-apa masalah. Betul juga. Kalau saya diam, ibarat saya menyokong benda yang salah dan rasuah akan berleluasa di sekolah. Kau tahu tak? Ini dah termasuk sebagai rasuah, tahu tak? Walaupun nilainya sedikit. Rasuah? Aku tak rasa pun tu salah. Ya, rasuah bermaksud perbuatan yang salah di sisi undang-undang, seperti memberi atau menerima wang suap walaupun kecil nilainya. Aku faham sekarang. Aku janji tak akan buat lagi. Aku akan cuba jadi wira anti rasuah macam kau. Kamu berdua tengah buat apa? Macam mesyuarat penting je. Pasal kawan kita ni, dia dah insaf. Saya dah sedar, Marisa. Saya ingat dulu bagi jawapan sama duit tu macam gurauan je. Rupa-rupanya rasuah. Tak apa, sekarang kau dah sedar. Semua orang boleh berubah. Betul tu, orang jujur bukan orang yang tak pernah buat salah, tapi orang yang berani betulkan kesalahan. Pelayan ini saya jadi pelajar jujur. Bukan yang pandai tipu dan terima rasuah. Jadi, lepas ni tak ada lagi lah kan survey jawapan ekspres daripada Farish, kan? Habis dah. Sekarang saya dah buka survey baru. Jawapan jujur, ikut saya sendiri. Itu barulah wira anti rasuah sekolah kita. Wira kecil, hati besar.